Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuba awak tap skrin sikit untuk menandakan suara saya dan skrin kat belakang ni jelas. Cuba tap skrin sikit. Jelas tak? Sementara menunggu yang lain, saya tulis soalan jap . Jelas je siapa ni? Lama tak jumpa. Kita pernah jumpa ke? Okey. Hari ni saya nak cover tingkatan 2 bab 10 kecerunan. Tingkatan 2 bab 10 kecerunan. Sebelum kita pergi ke garis lurus, tingkatan 3 kan, kita belajar garis lurus kan. Sebenarnya tingkatan 2 tu dah belajar dah cara nak kira kecerunan. So kena power dulu kira kecerunan. Ada tak form 2 dekat sini? Dan ada tak walaupun dah form 3, form 4, form 5, dia masih lagi keliru nak kira kecerunan ni? Cuba tekan 1. Bab favorite. Okey, bab favorite cek kecerunan ni. Ada yang keliru ke? Saya nak bagi contoh yang simple-simple dulu. Lepas tu kita pergi ke soalan yang berbentuk exam lah. Boleh tak? Nota ni saya ikut nota dekat grup Rumah Biru saya ni . Saya dah tulis dah. So ikut flow ni sahaja. Ikut flow sini sahaja. Jadi siapa-siapa nak tengok nota tu boleh pergi kat grup Rumah Biru saya. Boleh? Okey. Jadi kecerunan ni dia sebenarnya ada 3 formula lah. Yang saya tulis 2 je kat sini. Lagi satu tu formula dia ialah jarak melintang per jarak menegak. Jarak menegak per jarak melintang. Tapi itu simple lah. Saya rasa darjah 1 pun boleh pandai guna formula tu. Kita nak fokus yang ini dulu, 2 ni. Okey. SPM trial kan, SPM trial 2025 secara kejamnya dia guna formula ni. Banyak guna formula ni. Tapi kita terlalu biasa sangat guna formula ni. Sampai tiba-tiba tak pernah pun teringat wujudnya formula ni. Ada 2 formula Satu Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Yang kedua, negatif pintasan Y bahagi pintasan X. So saya nak ajar macam mana nak guna formula pertama dulu. Siapa dekat sini ada masalah nak guna formula pertama ni? Senang kan? Sebenarnya senang je kan nak guna formula pertama ni kan? Jadi kat sini Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Maksudnya awak kena cari mana satu X1, mana satu Y1, mana satu X2, mana satu Y2. Jadi ada 2 point dekat sini, ada A dengan B. So tak kisah mana-mana pun awak boleh pilih sebagai X1, Y1. Contohlah saya nak pilih A sebagai point yang pertama, X1, Y1. Okey, X1, Y1. Okey, ni point pertama. Point kedua B, X2, Y2. X2, Y2. Kalau nak selamat awak labelkan satu-satu. Kalau kat graf pun sama, kat graf nanti kan ada titik-titik kan. Awak labelkan mana satu titik 1, mana satu titik 2. Sama juga macam ni. Boleh tak? Sama juga macam ni. Tak kisah mana-mana pun boleh. Kalau saya ambil point ni point 2, yang ni point 1 pun sama saja dapat jawapan dia. So saya masukkan dalam formula Y2 tolak Y1. So tengok Y2 tolak Y1, 7 tolak 1. 7 tolak 1 per, ni M M ni kecerunan. M ni kecerunan. 7 tolak 1, 6 tolak 3. 6 tolak 3. So awak akan dapat 7 tolak 1, 6. 6 tolak 3 dapat 3. So akan dapat 2. Kecerunan dia ialah 2. Dapat tak? Kecerunan dia adalah 2. Boleh. Contohlah saya nak tukar yang ini X2, Y2 Tadi saya kata boleh guna mana-mana kan. Saya buktikan sekarang. X1, Y1. Saya terbalikkan pula. So formula dia Y2 tolak Y1, betul? Y2 tolak Y1, 1 tolak 7. X2 tolak X1, 3 tolak 6 per 3 tolak 6. Okey, ni kecerunan So 1 tolak 7 dapat negatif 6. 3 tolak 6 dapat negatif 3. Negatif 6 bahagi negatif 3 akan dapat 2 juga.
Boleh tak gang? Siapa baru faham? Siapa baru faham tekan 1 gang? Nak guna formula ni. Formula Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Siapa dah lama faham tekan nombor 2. Faham tekan 1, W in the chat. Dah lama faham tekan nombor 2. Okey, boleh So tak kisah mana-mana pun boleh. So saya bagi lagi satu contoh. Saya tukar sikit. Saya tukar point dia. Tukar yang dalam je. 4 negatif 1, 3, 5. 4 negatif 1, 3, 5. Saya tukar sekejap. 4 negatif 1, 3, 5. Okay, nampak So saya nak cari kecerunan antara dua titik ni. So macam biasa, kita boleh guna formula ni. Ada dua formula tau. Saya tengah tunjuk formula ni dulu. So, first step, tak nak careless, awak label. Pilih mana 1.1, mana 1.2. Jadi saya pilih A ni point 1 lah. X1, Y1. Yang ni B, X2, Y2. Okey, tinggal masukkan saja dalam formula. Y2 tolak Y1. 5M sama dengan 5 tolak. Ni ada negatif 1 ni. Jangan ingat negatif ni memang daripada formula. So negatif 1 ni memang nombor dia. So saya kena tulis macam ni. Negatif 1. Jangan ingat dia dah ada negatif. Saya dah tak perlu tulis negatif pula. Okey. Masih lagi kena tulis negatif. Perkan dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1, 3 tolakkan dengan 4. Dapat berapa kan? 5 ni je tambah, yang ni dapat negatif 1. So kecerunan dia ialah negatif 6. Betul tak? Kecerunan negatif 6. Betul tak kan? Kecerunan dia negatif 6. Kalau saya buat terbalik pun sama. Contohlah saya buat yang ni point 2 kan. Negatif 1 tolak 5, 4 tolak 3. 4 tolak 3. Akan dapat jawapan yang sama juga. Negatif 6 per 1. So jawapan dia negatif 6. Betul. Okey, nampak Nampak tak? Okey, kalau saya tukar dalam bentuk ni pula. Saya tukar dalam bentuk graf pula. Ni direct. Bagi point-point suruh cari kecerunan kan. Cuba saya tukar dalam bentuk graf. Okey, tengok betul-betul Ni paksi Y, paksi X. Saya ada... Okey, saya belakang sikit Saya ada macam ni. Okey. 8 negatif 5. 8 negatif 5. Okey. Tengok sini. So, formula mana yang saya boleh guna? Yang pertama ke? Yang kedua? Ataupun kedua-dua sekali? Cuba pilih formula mana yang kita boleh guna. 1, 2. Nombor 3 ni dua-dua pun boleh guna. Okey, Tomat kata dua-dua. Yang lain? 1, 2 ataupun kedua-dua sekali. Okey, Starfish pun kata dua-dua. Jadi sebenarnya boleh guna dua-dua formula dua-dua. Okey. Elisha kata dua sahaja. Yang ini sebenarnya boleh guna dua-dua. Tapi sebenarnya kita boleh guna direct terus ambil formula yang kedua ni. Okey, saya tunjuk. Ini pintasan Y, ini pintasan X. Saya nak tanya awak lah. Pintasan Y ni 8 ke negatif 5? Pintasan Y 8 ke negatif 5? Tak tahu tekan nombor 3. Pintasan Y 8 ke negatif 5? 8. Okey, kita tengok kat mana dia pintas Y. Dekat 8. Pintas paksi Y. Pintasan X kat mana dia pintas paksi X? Dekat negatif 5. So saya guna formula yang kedua ni So M sama dengan formula ni ada negatif kat depan ni. Negatif pintasan Y dia berapa? 8. Pintasan X dia berapa? Negatif 5. So, negatif 8 bahagi negatif 5 akan dapat 8 per 5 lah. 8 per 5. Okey? Kalau nak guna formula pertama ni macam mana? Okey, nak guna formula pertama ni awak kena ada koordinat. Okey? Awak kena ada koordinat ni, kena ada koordinat ni. Saya boleh tahu tak koordinat dekat 8 ni? Berapa koordinat dekat 8 ni? Ni kan pintasan Y. Bila pintasan Y, X dia sama yang kosong. So, koordinat dia sebenarnya 0, 8. Ini pintasan X. Bila pintasan X, Y dia sama yang kosong. So, koordinat dia ialah negatif 5, 0. Okey, dah ada koordinat. Boleh buat formula ini. Betul.
Irfan. Okay, so saya labelkan mana 1.1, mana 1.2. Contohlah saya nak ambil yang ni lah, point 1. X1, Y1, X2, Y2. Okay, buat saja guna formula. Y2 tolak Y1, kosong, tolak 8, bahagi negatif 5, tolak kosong. Dapatlah negatif 8, negatif 5. So, potong negatif akan dapat 8/5. Okey, sama kan jawapan? 8/5, 8/5. Mana lagi mudah kan? Mana lagi mudah? Tak adalah lambat sangat. Ada lagi soalan. Ni masih soalan senang-senang lagi. Mana lagi mudah? Yang pertama, yang kedua ke dua-dua sama mudah je? Nampak macam nak guna dua-dua formula ni? Ini pintasan Y, kita terus masukkan saja nombor pintasan Y. Pintasan X, kita masukkan saja nombor pintasan X. Kalau nak guna formula yang pertama ni, kena ada koordinat. Awak kena ada koordinat dekat sini, kena ada koordinat ni. Koordinat tu kena ada nilai X, nilai Y. Macam ni kena ada satu nilai je, pintasan Y, pintasan X. Okey, dua lebih mudah. Okey. So saya nak bagi soalan susah lagi Okey, soalan. Cuba saya tukar. Tak adalah susah, yang ni sama je. Saya nak awak try dulu Siapa yang baru faham tu, cuba try yang ni. Tak payah guna kalkulator pun awak boleh teka kecurunan ni berapa. Okey, yang ini 4, yang ini 3. Okey. So guna je formula nombor 2 ni. Berapa kecurunan dia gang? Berapa kecurunan dia? Guna formula nombor 2, tak payah guna formula nombor 1 ni. Berapa kecurunan dia? Saya guna iPad ke? Oh, sekarang ni saya guna whiteboard. Tapi saya ada dua-dua lah, iPad dengan Samsung punya tab. Negatif 4/3. Elisha jangan lupa ada negatif. Formula ni ada negatif pintasan Y per pintasan X. So, negatif pintasan Y berapa? 4. Pintasan X berapa? 3. Dah dapat kecurunan dia. Siapa baru faham ni, tekan 1. Guna ni pun boleh sebenarnya. Ini sama juga. Yang ni kena cari koordinat dia. Yang ini 0,4. Yang ini 3,0. Boleh? Boleh tak? Senang kan? Okey. Ini sebab nak ajar guna formula ni je. Okey. Kalau soalan sebenar dia. Okey, sebelum tu lah saya nak bagi awak additional information. Kalau awak tengok dekat nota yang saya bagi ni. Saya ada tulis additional information. So saya kena beritahu dekat sini. Sepatutnya saya nak ajar pakai TV kan, tapi TV tak available hari ni. Saya padam jap yang ni. Okey. Saya nak tanya awak kalau saya ada dua paksi X, paksi Y ni. Okey. Y, X. Okey. Satu macam ni. Satu macam ni. Okey. So, saya nak tanya awak. Saya ada okey. Macam mana nak buat? Saya ada M sama dengan 4, M sama dengan 2. Okey, ini saya nak padankan mana satu yang sesuai dengan, mana satu kecurunan yang sesuai dengan graf ni. Saya ada dua nampak ni, warna merah ni dia punya kecurunan. So saya nak tanya, M4 ni, M sama dengan 4, kita ada dua pilihan, M sama dengan 4, M sama dengan 2. Tak tentu lah, ikut keselesaan saya lah. Sekarang ni tengah panas. So, M sama dengan 4. Jadi, saya nak tanya, M sama dengan 4 ni sesuai dekat A ke dekat B? Nampak tak kecurunan ni? Ada satu ni cerun, yang ni macam biasa je. M sama dengan 4. Saya ada dua pilihan jawapan. M sama dengan 4, M sama dengan 2. So, M sama dengan 4 ni sesuai untuk A ke sesuai untuk B? Okey, S kata A. Ada jawapan yang lain tak selain daripada S? Tak semestinya S ni betul M sama dengan 4, M sama dengan 2. M sama dengan 4 ni sesuai untuk A ke B? A rasanya. Cherry Blossom kata B. Elisha kata B. Okey. Jadi, M ni maksudnya kecerunan. Semakin tinggi nilai kecerunan, maka semakin cerunlah sesuatu. Kalau saya kata bukit tu cerun, kalau saya kata bukit tu cerun, contoh ni bukit kan, ni dengan ni, mana lagi cerun? Mana lagi bahaya kalau awak nak naik? Yang ni lah lagi bahaya, betul tak? Sebab dia cerun gila kan, kalau awak jalan macam ni Kalau yang ni,
Dia tak berapa cerun, dia awak jalan masih tak jatuh lagi macam ni. Nampak tak? Yang ni akan jatuh. Nampak? Nampak tak? Jadi yang ni mempunyai kecerunan lagi tinggi daripada yang ini. So M sama dengan 4 ni sesuai yang ini. M sama dengan 4. Ni M sama dengan 2. Boleh tak? Faham tak? Semakin tinggi nilai kecerunan, maka semakin cerunlah dia punya garis ni. Boleh? Saja je. Okey, ya, saja je. Okey, saya nak tanya awak pula yang ni. Ada lagi additional information saya bagi. Okey, saya tengok Saya tanya awak lah. Kalau saya ada satu garis lurus macam ni. Okey, dia selari dengan 4CF tau. Agak-agak berapa kecerunan dia? Satu macam ni. Berapa kecerunan dia? Jadi, kalau awak nak kira kecerunan, walaupun dia tak bagi point kan, awak boleh agak tahu. Awak boleh kira kecerunan dia sebenarnya. Secara logiknya. Okey, jadi saya tengok dekat sini. Saya label 2 titik. So, 2 titik ni berkongsi nilai Y yang sama. Betul tak? Contoh kat sini. Sini 1, 3. Kan? X dia 1, Y dia 3. Yang ini saya bagi sebab X dia lagi ke kanan kan. So, saya bagi 3, 3. Okey, Y dia sama. Okey, nampak Nampak tak? Sama kan? Jadi, nampak kawan-kawan awak kata kosong. Kenapa dapat kosong? So, kalau awak cari kecerunan dia, kan Y2 tolak Y1. Kecerunan Y2, X2, Y2, X1, Y1. So, Y2 tolak Y1, 3 tolak 3, bahagi 3 tolak 1. 3 tolak 1. So, 3 tolak 3 sama dengan kosong. Kosong bahagi 2 dapat kosong lah. So, kecerunan dia ialah kosong. Sebab tu, kalau awak ada satu garis lurus macam ni, dia punya general equation ataupun dia punya persamaan garis lurus bukan macam ni. Sebab dia tak ada kecerunan. Nampak dia tak ada kecerunan ni. Dia tengok kat mana dia pintas. Kat sini, kalau yang ini, in our case sekarang ni, apa kita punya equation? Equation kita ialah Y sama dengan 3. Sebab dia pintas dekat 3. Pintas dekat 3 dan pintas juga dekat paksi Y. Nampak tak? Siapa nampak dekat sini? Nampak tak, geng? Ke ada yang tak faham, geng? Boleh contoh pula, saya ada satu garis lurus. Dia selari dengan paksi Y. Berapa kecerunan dia, geng? Nampak sebab bukan mata. Berapa kecerunan dia, geng? Yang ni. Berapa kecerunan dia? Berapa kecerunan dia? Yang ni pun semalam kot. Ke 2 hari lepas saya ada terangkan kita dah boleh cari persamaan garis lurus dia. Macam ni. Kosong juga. Okey, kosong. Sebenarnya jawapan lebih tepat ialah infinity lah. Tapi kalau nak faham, ada kosong juga. Nak buat persamaan garis lurus dia, tengok dia pintas kat mana. Contoh sini 3. Maka X dia pintas kat paksi apa? Paksi X. So X sama dengan 3. Macam ni dia pintas kat paksi mana? Paksi Y. So Y sama dengan 3. Okey? Dan tak tertarif. Betul, tak tertarif. Iaitu infinity. So macam mana? Saya buktikan sikit Ada tak yang nak tengok? Ada tak nak bukti? So saya nak tunjuk bukti jap. Okey, contoh saya ada 2 point dekat sini. Okey, saya ada 2 point. Yang pertama ni point dia Y dia tinggi sikit kan. So saya ambil 3, 10 contohnya. Yang bawah ni X dia sama tau. Nilai X dia sama. 3, 3. Ni 3. Ini sebab bawah sikit, so saya ambil 5 lah. Boleh? 3, 5. Okey. Jadi formula sama je. X2, Y2, X1, Y1. So Y2 tolak Y1. Y2 tolak Y1. X10 tolak 5. 10 tolak 5. Perkan dengan X2 tolak X1. 3 tolak 3. Ini kecerunan dia. So dapat 5 bahagi kosong. 5 bahagi kosong. 5 bahagi kosong berapa? Kalau awak bagi RM5, kalau 5 bahagi 1, maknanya saya bagi RM5 tu dekat seorang saja. So seorang tu dapat RM5 lah. Tapi kalau 5 bahagi kosong, RM5 ni saya nak bagi kat kosong orang. So tak boleh lah. Dia jadi infinity jawapan ni. Kalau tekan calculator, dia akan dapat sign tag error. Okay, so ni macam ni lah dia punya ni. Infinity. Tapi
Tak payah tulis pun tak apa. Saya nak tunjukkan kenapa equation ni, kenapa garis lurus macam ni, dia tak ikut general equation kita ni. Dia tak ada y mx tambah c. Dia terus tengok je pintas kat mana. Boleh tak gang? Bahagi O darab dengan kosong sama dengan kosong. Bahagi O darab dengan, betul. Bahagi atau darab dengan kosong. Okey. Boleh? Siapa ready nak bagi, saya nak bagi soalan bentuk peperiksaan sikit. Cuba tekan nombor 3. Tekan nombor 3. Saya nak bagi soalan bentuk peperiksaan. Kalau ada 3 orang, betul kan sir? Okey, kalau bahagi sebenarnya, lebih tepat ialah akan dapat, bahagi yang kosong akan dapat infinity sebenarnya. Sebab RM5 awak nak bahagi dekat kosong orang. So RM5 tu tak terbahagi-bahagi. Kalau secara nak faham lah kan. Maknanya RM5 tu tak terbahagi-bahagi. Jadi infinity lah jawapan dia. Kalau darab dengan kosong, memang kosong dapat dia. Tak kisah mana-mana, betul. Tak kisah mana-mana. Okay, penting nak faham ni sebab saya nak bagi soalan susah gila ni. Yang berasapnya kepala awak. Boleh tak? Dah ready tak nak berasap sebelum solat Jumaat ni? Okay. Cari pintasan X dengan satu garis lurus. Ni saya ambil soalan dekat nota saya ni. Saya dah ada upload dekat rumah biru. P kosong negatif 4. Dengan kecerunan sama dengan negatif 2. Okay, cari pintasan X dengan satu garis lurus yang melalui point ni. Okay, tulis kat yang melalui. Yang melalui point tu kosong negatif 4 dengan kecerunan negatif 2. So nak guna formula mana kan? Formula ni ke formula ni? Kedua-dua boleh guna. Bagi saya yang paling mudah sekali nak guna. Ke terus tengok-tengok terus jam. Tadi macam faham saya ajar kan. Sekali dapat soalan apa bentuk peperiksaan ni terus jam. Dua. Okey. Disebabkan ramai komen 2, saya guna formula nombor 2 ni. Okey, saya ambil formula nombor 2 ni. Jadi saya masukkan info-info yang ada. Kecerunan, saya ada tak kecerunan? Ada negatif 2. So saya ganti negatif 2. Ganti negatif 2. Sama dengan negatif pintasan Y. Pintasan Y saya berapa? Kalau push ni full. Elisha dah semakin berani mengkomen-komen sekarang. Kalau pintasan Y berapa? Negatif 4. Ada yang tak tahu tak macam mana kawan awak dapat negatif 4? Macam mana dia dapat negatif 4 tu? Okay, so tengok. Dengan satu garis lurus P kosong negatif 4. Kalau saya lukis macam ni kan, keseluruhan dia negatif, so probably dia akan macam ni. Macam ni lah. Jadi dia kata satu garis lurus yang melalui titik ni, kosong negatif 4. Kosong negatif 4 tu dekat sini. Kosong negatif 4. So sebenarnya kosong negatif 4 ni ialah pintasan Y. Pintasan Y. So yang ini negatif 4 per Mak petang tuan, nak tanya ada soalan cari kecerunan on fungsi yang tak linear ke? Macam fungsi kuadratik. Itu ADMAT ada lah. Yang ni saya ajar mat biasa je, tekatan 2 bab 10. Okey. Lepas tu saya nak cari pintasan X. Pintasan X. Okey, pintasan X. So saya kena pindah-pindahkan sahaja. Okey, saya kena pindah-pindahkan sahaja. Dapat berapa kan? Cuba saya nak tengok. Awak power tak pindah-pindah ni? Tak payah tekan kalkulator semua apa, dah dapat jawapan. Dapat berapa? Pintasan X dapat berapa? Betul tak tahu? Jadi pintasan X ni naik atas, negatif 2 turun bawah. So negatif 2, negatif darab negatif 4 dapat positif 4. 4 bahagi negatif 2 akan dapat negatif 2. Pintasan X dia ialah negatif 2. Boleh tak kan? Boleh tak? Kat mana yang tak faham? Pak Lah Cowboy. Baik, Pak Lah Cowboy.
pintasan X sama dengan negatif 2. Boleh Saya nak pergi next question yang paling susah dalam bab ni. Kalau tak ada soalan, saya nak terus proceed ni. Paling susah dalam bab ni. Okay, tak ada soalan Boleh faham ni kan? Tak faham tanya je tu, saya spotting tu. Okay, boleh refer dekat sini saya ada tulis Proceed. Okay, baik Lisa. Soalan yang kedua, soalan terakhir sekali before saya end live ni. Tentukan koordinat bagi pintasan Y. Bagi pintasan Y melalui Q60 kecerunan 1/3. Okey, nak guna formula mana ni? Baru bangun tidur Okay, tak apalah, nanti awak segar sikit. Khutbah tak adalah tertidur kan. Otak awak dah digunakan. Dah berasap-rasap sikit. Jadi, kita nak tentukan koordinat. Kalau dia minta koordinat, so jawapan akhir awak mesti ada X, mesti ada Y. Okay, bukan satu jawapan saja. Sebab dia nak koordinat. So, bagi pintasan Y melalui 60, M sama dengan 1/3. Nak guna formula mana gang? 1 ke 2? Saya guna formula 2, betul tak? Saya guna formula kedua. Guna formula pertama pun boleh. Tapi lagi direct guna formula kedua ni. Betul tak? Formula kedua. Okey, betul. Jadi saya masukkan apa yang ada. Kecerunan 1/3. Saya masukkan 1/3 sama dengan negatif. Ini formula ni ada negatif. Pintasan Y. Okey, tentukan koordinat pintasan Y. Pintasan Y saya tak tahu. Entahlah. Pintasan Y, pintasan X saya pun tak tahulah ada ke tak. Q60 ni, dia pintasan Y ke pintasan X? Lagi mudah 2, betul. Lagi mudah 2. Saya nak tanya, Q pintasan Y ke pintasan X? Okey, Fatih kata pintasan X. Nabati kata pintasan X. Jawapannya betul, pintasan X. Okey, awak kena ingat pintasan X. Pintasan X Y sama dengan kosong. Pintasan Y X sama dengan kosong. Pintasan X Y sama dengan kosong. Pintasan Y X sama dengan kosong. Macam tu je. So tengok kat sini, apa yang kosong? Y yang kosong. So pintasan X, so dia ialah pintasan X. So pintasan X saya tulis 6. Betul tak saya tulis 6? Okey. 6 tu pintasan X, betul. Jadi pintasan Y saya tak tahu. Tidak tahu. Okey, boleh cari tak nilai pintasan X? Boleh cari kan? 1/3, 6 ni pintasannya akan jadi darab. So 1/3 darab 6 akan dapat 6/3. 6/3 boleh juga pemudahkan dapat 2. Sama dengan negatif pintasan X. Dah siap belum ni? Ada negatif ni negatif kena pindah sana, akan jadi negatif pindah sana akan jadi macam ni lah. Okey, nampak? Negatif 2. Pintasan X sama dengan negatif 2. So dia tak nak, dia bukan nak pintasan X, dia nak koordinat bagi pintasan ni pintasan Y. Sorry, tak ada siapa tegur pun saya. Pintasan Y. Okey, dia nak koordinat bagi pintasan Y. Saya ada pintasan Y sama dengan negatif 2. Saya ada pintasan Y sama dengan negatif 2. So, berapa koordinat pintasan Y, geng? Berapa koordinat pintasan Y? Pintasan Y negatif 2. Saya nak koordinat sekarang ni. Bukan nak pintasan Y. Pintasan Y sama dengan negatif 2. Apa koordinat dia? Betul. 0, negatif 2. Kalau minta koordinat, saya tulis 0, negatif 2. Sebab apa? Pintasan X, Y sama dengan 0. Pintasan Y, X sama dengan 0. Nampak So dekat sini kita ada pintasan Y, maka pintasan Y, X dia sama dengan 0. Y dia ialah, kat mana dia pintas tu? Negatif 2, betul. Okey, cuba awak bagi dari skala 1 sampai 5. Before awak solat Jumaat ni, bagi yang lelaki. 5 awak banyak gila belajar benda baru.
Satu awak belajar macam sikit-sikit je. Satu macam, oh ini semua aku dah tahu lah. Tiga ada benda baru, ada benda yang awak dah tahu. Okay, 5 banyak gila Alhamdulillah. So setiap hari insya-Allah saya ada buat bab yang senang-senang untuk awak ulang kaji cuti sekolah ni lah. Jadi bolehlah follow saya kan. Tekan butang yang percuma ni. Okay, ada tak batch kosong sebelum saya habiskan live ni? Saya nak bagi hadiah kepada batch 09. Batch 10 pun boleh juga. Ada tak? Yang tahun depan form 4 dengan form 5. Batch kesayangan 09. Malam ni tajuk ni juga ke? Malam ni tak pasti lagi lah Dis. Jadi saya ada buat kelas. Kelas kalau nak belajar betul-betul belajar punya. Sebab yang ni cuti sekolah ni saya ajar senang-senang je. Awak nak tengok recording pun boleh. Saya sediakan percuma saja sementara cuti sekolah ni. Boleh minta saya grup Rumah Biru. Tapi kalau nak start login bulan 1 ni, login nak start belajar betul-betul, saya ada buat 2 jenis kelas geng. Kelas A ni memang untuk form 5 saja. Kelas B, form 4 boleh, form 5 pun boleh. Okay? Form 4 boleh, form 5 pun boleh. Apa beza je sir? Kelas A ni kita belajar syllabus form 5. Kelas B kita belajar lower form. Lower form, batch 09. Okay. Nak habis dah sir. Mana nak habis dah? 12 bulan. Berapa bulan naik? 12 bulan So kelas saya ni akan start 5 bulan. Malam lah, setiap malam. Bukan setiap malam, setiap hari Selasa. Setiap hari Isnin, setiap hari Selasa. Okay, 4 kali sebulan. Jadi kenapa awak kena join kelas ni? Kenapa awak kena join kelas dengan saya? Yang pertama, kelas saya ni tak ramai lah. Bukan 500, 600 orang. Jadi awak boleh buka kamera, buka suara. Tak kisah kalau saya laju ke, kalau lambat ke. Kena bayar tapi dengar dulu berapa value dia. Apa value yang awak dapat. Tadi pertama saya dah beritahu. Yang kedua, kita ada buat group support. Yang ada saya sendiri. Kalau nak tanya soalan, boleh tanya. Okay, kalau segan, akan nampak nombor saya kat situ. Awak PM je lah. Okay, saya okay je. Awak boleh tanya. Yang penting awak rajin je lah. Kalau awak masuk kelas ni, mak bapak pun, siapa yang nampak ni, student dah tak boleh bagi alasan, tak ada siapa-siapa lah nak tanya. Nak tanya member pun sama-sama macam kita juga kan, makan. Nak buka YouTube, ada soalan tu tak sama kat YouTube. So macam apa? Susah lah nak study kan. Jadi bila saya dah offer diri saya untuk bantu awak, jadi awak dah tak ada masalah dah sekarang ni. Yang ketiga, tadi value kedua. Yang ketiga, saya sediakan tingkatan 5 ni awak dah kena tengok soalan peperiksaan tu. So saya dah sediakan video-video. Masa awak lapang nanti, contoh dalam kelas saya, luar waktu kelas, semua awak dah faham. So awak nak you want more, awak dah boleh start jawab soalan bentuk peperiksaan. So saya dah susunkan soalan, siap video, cara nak jawab kertas 1, kertas 2. Percuma untuk siapa yang daftar kelas saya. Jadi satu kelas 40. Kalau ambil dua-dua kelas ni, contoh awak nak improve awak punya basic, lower form, dan juga nak improve, dan juga awak nak ahead daripada kawan-kawan awak dalam syllabus form 5 ni, boleh ambil dua-dua. Satu 40, dua 70. Tapi untuk solat Jumaat ni, saya nak bagi harga gila-gila punya. Okay? Harga setiap live berbeza-beza, tapi yang penting lagi murah daripada ni. Ada tak yang nak dengar? Okay? Saya kerja apa? Saya cikgu tuition. Saya live balik ke tak? Selepas Jumaat tak? Jadi ni 40, 70 kan? 40, 70. Untuk solat Jumaat ni saja, harga solat Jumaat, harga soju geng orang panggil, kan? Satu kelas 40 kan? Dua kelas 70. Jadi dua kelas ni awak tak perlu bayar harga 70. Ni boleh tengok detail dekat story saya. Awak bagi saya hanyalah 60. Okey, 60 untuk, maknanya awak jumpa saya 8 kali sebulan untuk dua-dua kelas ni. Tapi katakanlah awak nak try satu kelas dulu. Satu kelas dulu. Tak ada masalah. Boleh ambil yang ni, boleh pilih salah satu. Contoh awak form 4, awak boleh masuk kelas ni saja. Form 5 boleh pilih salah satu ni. Kalau awak lemah matematik lagi kan, tak pernah lulus, awak masuklah kelas B ni. So awak tak payah bagi saya 40, bagi saya 30 sahaja yang 30. Awak boleh survey lah 30. Cari harga tuition 30 sebulan, 4 kali sebulan. Lepas tu pelajar tak ramai,
Lepas tu dapat boleh tanya cikgu. Lepas tu dapat free video. Cuba cari. Tak jumpa lah. Biasanya mesti kalau harga 30 ni, harga 30, pelajar ramai. Okay. Mungkin ada, mungkin tak ada recording. Mungkin recording jual asing. Betul tak, geng? Jadi, awak gunakan kod Jumaat. Jumaat je boleh dapat harga ni. PM saya kod Jumaat. JUMAAT. Awak dapat harga ni. Harga 30 untuk satu kelas, dua kelas 60 instead of dua ni. Boleh tak? Ada soalan tak? Kenapa kluster tak ramai? Sebab saya nak fokus, saya nak pastikan semua yang masuk tu semua boleh improve diri dia. Okay? Boleh? Cimat RM20. Boleh tak? Ada apa-apa soalan tak before saya end live ni? Kita yang lelaki dah kena siap-siap pergi solat Jumaat, gang. Saya dah siap dah ni, dah pakai baju semua apa ni. Dah ada wuduk semua apa. Boleh terus pergi. Korang yang lelaki ni dah siap belum? Kena standby siap-siap pergi solat Jumaat, gang. Boleh ada apa-apa soalan lagi tak? Boleh tulis kod Jumaat ni untuk harga ni. Satu kelas 30, dua kelas 60. Okay, ciao dulu. Awak solat Jumaat kat mana, Dis? Tantang kita sama tempat tu. Okay, baik Alisha. Kepada yang belum follow dan nak tengok recording cuti sekolah, saya banyak tau buat cuti sekolah kan, live ni kan, live waktu cuti sekolah. Saya ada bagi recording ni percuma je, tapi waktu cuti sekolah je lah. Cumanya bab yang kita belajar ni bab yang mudah-mudah je, lower form. Sama-sama. Okay. Nanti siapa nak log in betul-betul boleh masuk kelas saya ni. Kita log in bulan 1 ni, okay? Ada apa-apa soalan lagi? DYDX. Boleh? Saya keluar dulu Saya end dulu live Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni okay, bye.